program besar seperti Maidin, mereka ni adalah salah satu kita punya rakan strategik yang kita laksanakan program Jual Rahmah di seluruh negeri Perak ni. Antara rakan strategik utama kita Maidin. Jadi mereka ni membantu kita melaksanakan BR sama ada dalam premis ataupun di luar premis. Jadi Maidin banyak bantu. Saya juga boleh dapat kerjasama yang baik daripada pelbagai pasaraya di Perak ni untuk kita melaksanakan program Jual Rahmah yang tentunya untuk bantu mengurangkan skor sara hidup, iaitu bagi pendapatan rendah. Untuk makluman, kita KPDN kita ada 195 pegawai penguasa dan dibantu oleh 75 pegawai pemantau harga. Di dalam bulan Ramadan ni kita melaksanakan Ops Pantau 2025. Jadi kita bersasar dan lebih kerap mengumpulkan kepada lokasi-lokasi strategik di negeri Perak ni seperti pasaraya besar, pasaraya, pasar bazar Ramadan, bazar Aidilfitri kita sasarkan. Jadi untuk makluman, sehingga hari ini bermula 2 Mac kita telah melaksanakan sebanyak 2,882 pemeriksaan di premis yang di Perak ini, seluruh negeri Perak. Selain daripada melalui pemeriksaan kita laksanakan, kita akan pastikan kita punya akta kita laksanakan. Bila ada pemantauan kita, secara tegas kita akan ambil tindakan bagi memastikan kita punya peniaga-peniaga jadi beretika. Kita nak peniaga kita di negeri Perak ni peniaga yang beretika, dan sebagai pengguna kita nak pengguna juga tahu hak mereka sebagai pengguna, dan kita ni akan buat banyak program-program advokasi kepada mereka ni. Saya minta mohon kepada semua, khususnya rakyat negeri Perak ni, supaya follow lah kita KPDN Perak melalui TikTok atau Facebook. Kita banyak program-program advokasi dan juga program-program pengajaran kepada pengguna-pengguna macam mana nak tahu hak mereka sebagai pengguna di negeri Perak ni. Objektif utama kami ialah untuk mempromosikan brand Alzara Sdn Bhd. Sebagaimana yang saya maklumkan pertama tadi, produk pertama kami ialah Alzara G Sdn Bhd. Tetapi untuk perancangan masa panjang, kami telah berusaha dan kami komited untuk menyediakan lebih banyak produk penyediaan makanan seperti rempah ratus, rempah kari, rempah ikan dan sebagainya, dan juga apa-apa bahan yang berasaskan penyediaan makanan yang bermutu tinggi. Program bersama Maidin bukanlah satu-satunya program yang kami adakan. Kami juga terlibat secara langsung dengan program seperti penyediaan bubur lambuk di Masjid Kampung Baru Kuala Lumpur dan beberapa masjid yang lain. Dan kami sangat yakin program-program macam ini sangat membantu kami kerjasama daripada pihak atasan untuk meneruskan program dengan Maidin dan juga Sinar seperti yang telah kami buat sebelum ini. Pada hari ini, Alzara dengan berbanggalah dan bersah hati menyediakan makanan nasi biryani ayam sebanyak 1,000 paket untuk semua pengunjung-pengunjung yang datang ke Maidin pada hari ini. Setiap nasi biryani perlu ditambah dengan minyak sapi untuk menambahkan keharuman dan kelezatan makanan, terutama sekali nasi biryani. Saya rasa seronok sebab kita selepas PKP kita ada banyak penjarakan dan sebagainya. So sekarang ni adalah satu inisiatif positif yang mana Sinar Harian buat ex Maidin kan, yang mana anjuran ni sepatutnya dibanyakkan lagi. Sebab kalau kita lihat sekarang ni, orang mungkin kata Malaysia masyarakat majmuk, kita tengok sedikit kesatuan orang Melayu. Tengoklah waktu Ramadan. Jadi inilah saya nampak depan mata saya, orang Melayu masih bersatu. Jadi saya sangat seronok, dan bila buka puasa sama-sama saya nampak mereka semua bawa family, bawa anak-anak. So dekat sinilah ada satu yang saya panggil berkat, bila kita bawa satu lagi kenangan bersama dengan keluarga. Sajalah nak bagi rasa anak-anak buka ramai-ramai. Selalu kita rasa buka ramai-ramai ni kat masjid je kan. Sajalah macam tu je tujuannya. Alhamdulillah lah, okey lah, bagus lah, boleh lah buat lagi. Meriah lah, saya macam seronok juga tengok benda-benda macam ni kan. Ramai-ramai macam ni, benda ni elok setahun teruskan lah. Sebab benda ni tak ada apa-apa, semua boleh merapatkan silaturahim lagi kan. Saya rasa macam wow lah, sebab saya tengok ramai kan. Saya tak pernah rasa macam ni. Yelah, walaupun saya datang dengan kawan-kawan, tapi ada yang datang dengan family kan, macam best lah sebab dia open. Saya tak pernah pun dapat join macam ni, first time. Buka puasa ramai-ramai ni rasa seronok.